Nak buat kaya, kayakan family dulu. Betul. Baru kaya. Sebab tu kata apa-apa perubahan pun tak payah kau nak fikir ubah dunia, ubah apa, ubah diri sendiri. Betul. Sungguhnya kalau kau tak dapat ubah dunia, ubah negara, Ubah diri ubah sendiri, masyarakat, ubah diri, kau dah ubah diri sendiri kan, ke arah lebih baik. Tu dah achievement yang besar. Achievement tu sebenarnya. Betul, Bukan perlu kau tukar kerajaan banyak kali, pening. dia try lagi. Tak ada. Dia try lagi. Tak ada lah. Okay, kita move lah sikit. Okay. So let's say lah. Tak sabar betul dia. Sabar. Okay, let's say lah kalau ni memang agak mustahil lah kan. Let's say lah kau ada peluang untuk undur balik jumpa diri kau yang muda dulu kan. So apa, bukan kau cuba try ubah, apakah orang cakap step yang kau ambil kalau kau ada benda yang nak ubah, ataupun kau just nak menjalani je benda tu? To be honest, aku rasa aku tak nak ubah apa-apa. Sebab bagi ini pendapat aku. Dia sebenarnya kan, in the end of the day, macam aku cakap, aku jenis orang yang okay, aku dah buat salah pilihan, dan bagi aku pelajaran. Betul. Kalau pilihan aku betul, itu adalah yalah, bagi aku bernasib baik untuk aku lah.